Okay. So, saya buat E dengan E. Ya. Nanti. Ya, Ifan, sekejap. Ifan. Main Ifan duduk sini. Ifan tengok sini. Duduk sini. Ambil kerusi duduk. Bagi sini. Bagi dia nampak. Dengar tak ada suara? Ah. Kau nak main lah contoh. Pegang. Okey. So, 15. E dengan B. 15 tolak 17. So, kosong. 15 tolak 15, kosong kan? Tak penting kita cakap. Penting kat sini saja. Okay, so tapi yang hijau ni pun saya kena buat jugalah kan? Sama. Hijau ke biru ke, tu laluan. Dia dah sebab overlapping. Dah overlapping tu yang dia jadi warna lain. Nanti kan confuse pula kan, datang daripada mana kan. Hijau biru sama lah laluan ke. Cuma dah overlap. Jadi kita dah siap nanti, kita akan double check kan. Baik. Pandai. 12. Ya. Ya, jangan tengok ni. Kita sini saja. Okey, di sini. Ya, pandai. Ni bawa ni. Bukan. Kan duduk sini nanti. Habis ambil Toto yang tengok semalam tu kan. Tengok ni. Pergi. Masih tu. Atas tak ambil. Ambil yang kat yang bawah kan. Yang dia dua. Bawah dia ambil. Ambil. Duduk mana. Ha? Kata apa? Macam Toto Slack you dah tahu kan nak kira kan. Tapi cuma tadi tu ada salah lah kan. Ada silap. Saya rasa
kesalahan tu pada latihan pertama. Hmm. Sebab latihan kedua tu dekat gancat kan. Kalau kita dah buat ikut sifat dia, ikut piawaian dia kan, ikut kehendak dia, insya-Allah dia tak akan lari. Tapi dia boleh lari apabila duration yang you masuk tu tak betul. Kan tak sama. Lepas tu predecessor pun you masuk pun tak sama. Kan dan successor pun tak sama. Kemungkinan besar dia akan berubah. Match tu pasal kita kena utamakan duration, predecessor, successor. Kan duration yang dia dah bagi kan. Tak nak malam dah. Anak umur apa tu? Baru 2 tahun 2 bulan. Oh, nak umur berapa? Baru first. Oh, ya ke. Laki ya? Laki. Diam dia tu bagus. Diam ya. Banyak kerja lah dia buat. Tak apa. Okey, so saya dah siap dah buat yang ini. Okey, baik. Cuba you double check dekat cuba you check dekat rancak lah kan. You check, you double check tengok sama tak dia dapat. Sama tak.